Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Selamat datang kembali ke channel Sembang Dalam Kereta. Kalau ini first time tengok channel ni, dekat sini kita sembang benda-benda real dalam hidup. Santai tapi ada isi. Hari ni topik dia simple, tapi ramai yang kena. Saman trafik dan macam mana nak bayar dekat mahkamah. Ramai orang bila dengar mahkamah terus rasa seram. Terus bayang macam dalam drama. Suasana tegang, kena soal macam-macam. Padahal realitinya tak macam tu pun. Dan kalau tersalah langkah, benda yang simple boleh jadi susah. So dalam video ni saya nak share dengan jelas, dari mula sampai habis, macam mana sebenarnya proses bayar saman trafik di mahkamah. Apa yang perlu buat, apa yang perlu elak, dan apa yang biasanya orang tak tahu. Kalau pernah kena saman atau mungkin akan kena satu hari nanti, video ni memang untuk anda. Jom kita sembang. Okey, hari ni nak sembang sikit. Topik dia bukan berat sangat, tapi benda ni ramai yang kena. Cuma tak ramai cerita betul-betul macam mana nak handle pasal saman trafik. Dan lagi satu level, bila kes tu sampai ke mahkamah. Kadang-kadang kan, bila dapat saman, mula-mula kita chill, relax je. Rasa macam okey lah, nanti bayar je. Tapi bila tengok balik detail, kenapa kena hadir mahkamah pula? Masa tu terus rasa lain macam. Kepala pun mula fikir jauh, kepala pun jadi serabut. Aku pun pernah dengar ramai orang cakap benda yang sama. Serius ke kena pergi mahkamah? Apa yang aku kena buat nanti? Kena cakap apa depan hakim? Semua persoalan tu timbul. Padahal sebenarnya benda ni taklah complicated mana pun. Yang buat dia nampak susah sebab kita ni tak biasa kena. Bayangkan sekarang tengah drive ni, jalan lurus, tenang, relax. Tapi tiba-tiba nampak roadblock depan. Automatik rasa lain sikit kan? Padahal kalau semua okey, tak ada apa-apa pun. Sama je macam kes saman ni. Kalau kita tahu flow dia, semua jadi smooth. Okey, katalah situasi ni jadi dekat diri sendiri. Dapat notis, kena hadir mahkamah. First kali jangan panik. Serius. Itu benda paling penting. Bila panik, kita ni mula fikir benda bukan-bukan. Sebenarnya mahkamah ni bukan tempat nak hentam orang. Dia tempat untuk selesaikan isu, selesaikan masalah, itu je. Sehari sebelum pergi tu tak perlu buat benda pelik-pelik pun. Cukup preparekan diri. Pakaian tu jaga sikit, pakai sopan. Tak payah formal macam nak interview kerja, tapi janganlah pakai slipper, seluar pendek ke, baju selekeh ke. Kita datang tempat rasmi, so bawa diri tu kena ada sikit rasa hormat. Simple je. Kadang-kadang benda macam ni orang ambil ringan, tapi sebenarnya first impression tu main peranan juga. Hari kejadian pula, nasihat aku datang awal. Jangan jadi jenis last minute. Sebab bila sampai awal, kita ada masa nak adjust diri. Kita ada masa nak observe suasana, tenangkan fikiran. Bila dah duduk dalam mahkamah tu, cuba perhati sikit. Akan nampak macam-macam jenis orang. Ada yang relax, ada yang gelisah, ada yang diam je. Masa tu baru sedar, ramai juga orang yang kena macam ni. Dan suasana dia jujur cakap, taklah dramatik macam dalam TV tu. Tak ada orang jerit-jerit pun. Semua berjalan ikut giliran, sistematik. So jangan overthink sangat. Bila nama tu dipanggil, masa tu memang akan rasa berdebar sikit lah. Itu normal, sebab kita tak biasa kan. Kalau tak rasa apa-apa tu lain macam pula. Semua orang pun akan rasa benda yang sama. Bangun, jalan ke depan, berdiri depan hakim. Masa tu jangan fikir terlalu banyak, fokus je, relax je, tenang je. Hakim biasanya akan tanya satu soalan: mengaku bersalah ataupun tak? Simple. Tapi jawapan tu menentukan arah cerita kita. Kalau mengaku bersalah, proses jadi cepat. Hakim akan tengok kesalahan,
Hakim akan tengok situasi dan cara kita jawab. Dari situ dia akan tentukan jumlah denda tersebut. Kadang-kadang kalau kita bercakap dengan baik, jujur, tak pusing cerita, ada peluang untuk dapat pengurangan. Tak semestinya, tapi ada kes jadi macam tu. Aku pernah dengar satu kes, ada seorang ni, dia tak banyak cakap pun. Dia cuma mengaku kesilapan dia. Cakap elok-elok, sopan, tak buat alasan panjang-panjang, tak ada melilit-lirit. Dan akhirnya hakim bagi pertimbangan. Simple, tapi ada kesan. Tapi kalau rasa diri tu tak salah, boleh je lawan kes, itu hak kita. Cuma kena ingat, bila nak lawan kena ada bukti. Jangan sekadar rasa je. Kalau tak ada bukti memang susah, jadi panjang cerita. Dan proses dia bukan sekejap, boleh jadi panjang, bertahun pun ada. Tengok keadaan. So sebelum decide, fikir betul-betul. Lepas dah selesai depan hakim, next step, bayar. Biasanya dalam mahkamah tu ada kaunter. Pergi je sana, bayar macam biasa. Cash atau kad bergantung pada tempat dan mahkamah. Ambil resit. Ini ramai orang buat silap. Ambil ringan pasal resit. Jangan. Resit tu bukti yang kes dah settle. Kita kena simpan elok-elok. Dan masa tu bila semua dah selesai, memang akan rasa lega. Serius lega. Macam satu beban yang lama kita fikir, tiba-tiba dah hilang. Dalam masa yang sama, kita akan fikir balik, kenapa aku buat benda tu dulu ya? Itu momen yang buat kita reflect sikit. Satu lagi benda penting, cara kita bercakap. Bila depan hakim, tak perlu nak pandai-pandai sangat. Tak perlu nak tunjuk pandai sangat. Tak perlu nak berlakon. Cukup cakap dengan jelas, sopan dan jujur. Kadang-kadang orang ingat kena bagi alasan panjang baru nampak bagus. Tak sebenarnya. Kadang yang simple tu lagi kena. Yang penting cara kita bawa diri. Cuma elakkan kesilapan basic lah. Jangan datang lambat. Jangan lupa bawa IC. Jangan jawab sambil lewa. Dan jangan buat muka tak serius. Ini bukan tempat sembang kosong. Kalau ada masalah kewangan, rasa tak mampu bayar nak sekaligus, boleh cuba mohon depan hakim. Cakap elok-elok. Kadang-kadang ada ruang untuk pertimbangan. Tapi jangan diam. Kalau diam, orang anggap kita ni mampu nak bayar. Dan satu benda yang memang kena ingat, jangan sesekali ignore notis mahkamah. Kalau dah kena datang, datang. Kalau tak datang, boleh jadi lagi besar masalah. Sampai boleh jadi keluar waran tangkap. Masa tu benda yang asalnya simple jadi berat. Jadi baik kita jangan ambil risiko tu. Sebenarnya kan bila fikir balik, pengalaman kena saman dan pergi mahkamah ni bukan sekadar nak bayar denda. Dia macam satu lebih kurang orang kata wake up call lah. Bila kita dah lalui, cara kita drive lepas ni memang akan berubah sikit. Bukan sebab takut kena saman semata-mata, tapi sebab dah faham proses dia. Dan rasa sendiri. Dan bila tengah drive macam sekarang ni, kadang kita akan lebih berhati-hati, lebih aware. Sebab kita tahu satu kesilapan kecil pun boleh bawa kesan yang besar. So untuk yang tengah hadap benda ni sekarang, relax. Tak perlu overthink. Fahamkan flow dia, prepare sikit dan ikut je proses. InsyaAllah semua akan okey. Yang penting lepas ni bila atas jalan raya, drive elok-elok. Tak payah kejar sangat, tak payah nak laju sangat. Sebab ujung-ujung nanti kita semua nak benda yang sama je, nak sampai. Dan sampai dengan selamat. Kalau tengah hadap benda ni sekarang, harap apa yang dikongsi ni boleh bantu sikit bagi nampak jelas. Kadang bukan susah pun, cuma kita ni tak biasa. Tu yang nampak berat, nampak susah. Yang penting faham proses dia, datang dengan prepared dan handle dengan tenang. Dan lepas semua ni selesai nanti, ambil sebagai pengajaran. Bukan sebab takut saman, tapi sebab kita nak jadi lebih berhati-hati atas jalan raya. Sebab jalan ni bukan kita seorang yang guna. Kalau rasa video ni membantu, boleh share dengan kawan-kawan atau family. Mana tahu ada yang tengah blur pasal benda ni. Dan kalau suka konten sembang santai macam ni,
jangan lupa support channel ni. Kita jumpa lagi dalam sembang seterusnya. Drive safe dan ingat, tak perlu laju asalkan sampai. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.